Dan sebelum kita teruskan, saya mahu tanya satu soalan kepada anda, di mana anda biasanya menjual shilling lama anda? Adakah kepada kedai barang antik, pengumpul shilling, melalui internet, atau anda sebenarnya masih menyimpannya di rumah? Beritahu saya dalam ruangan komen, kerana jawapan anda mungkin membantu penonton lain yang juga mempunyai koleksi shilling lama. Hari ini kita akan melihat satu shilling yang mungkin pernah berada dalam tangan ibu bapa, datuk dan nenek, atau mungkin masih tersimpan dalam kotak lama anda. Kita bercakap tentang shilling 50 sen Malaysia tahun 1973. Jangan terus anggap shilling ini biasa hanya kerana nilainya pada zaman dahulu hanyalah 50 sen. Dalam dunia pengumpulan shilling, nilai sesuatu shilling tidak semestinya bergantung kepada angka yang tertulis padanya. Tahun pengeluaran, keadaan fizikal, jenis tepi shilling, kesilapan cetakan, kelangkaan dan permintaan daripada pengumpul semuanya boleh memainkan peranan. Dan skim sebabnya saya mahu anda menonton video ini sampai ke penghujung. Saya akan terangkan perkara-perkara penting yang perlu anda periksa pada shilling 50 sen lama ini, dan pada akhir video saya akan beritahu angka nilai yang menjadi fokus video kita hari ini. Shilling 50 sen tahun 1973 merupakan sebahagian daripada siri shilling Malaysia yang dikeluarkan pada era awal negara menggunakan sistem mata wang ringgit. Rekod katalog numismatik menunjukkan tahun 1973 mempunyai jumlah pengeluaran sekitar 50 juta keping, jadi ini bukanlah shilling yang secara automatik menjadi jarang hanya kerana usianya. Tetapi di sinilah ramai orang melakukan kesilapan. Mereka melihat tahun 1973, melihat keadaan shilling yang lama, kemudian terus membuat kesimpulan bahawa semua shilling tahun tersebut mempunyai harga yang sama. Sebenarnya tidak. Dua shilling yang mempunyai tahun sama boleh mempunyai nilai yang sangat berbeza jika keadaan fizikalnya berbeza atau jika salah satunya mempunyai ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh shilling biasa. Jadi, kalau anda mempunyai shilling 50 sen lama di rumah, jangan terburu-buru menjualnya hanya berdasarkan rupa luaran. Perkara pertama yang perlu anda lakukan ialah melihat kedua-dua permukaan shilling dengan teliti. Pada bahagian hadapan shilling ini terdapat tulisan Malaysia, nilai 50 sen dan tahun 1973. Reka bentuk siri ini juga dikaitkan dengan Geoffrey Colley, manakala bahagian satu lagi menampilkan bangunan parlimen bersama simbol bulan sabit dan bintang. Sekarang cuba bayangkan berapa ramai orang yang pernah menggunakan shilling seperti ini dalam kehidupan seharian mereka. Pada tahun-tahun tersebut, shilling bukan sekadar benda untuk disimpan dalam album. Ia digunakan untuk membeli barangan, membayar tambang, mendapatkan makanan ringan dan menjalankan pelbagai urusan harian. Sebab itu kebanyakan shilling yang masih ditemui hari ini mempunyai kesan penggunaan yang jelas. Ada calar kecil. Ada kesan hentakan pada bahagian tepi. Ada permukaan yang sudah kusam. Ada juga shilling yang kelihatan lebih gelap kerana telah lama terdedah kepada udara dan kelembapan. Semua perkara ini boleh mempengaruhi keadaan shilling. Dalam pengumpulan shilling, keadaan fizikal sangat penting. Shilling yang masih mempunyai butiran reka bentuk yang tajam, permukaan yang lebih bersih dan kesan penggunaan yang minimum biasanya lebih menarik kepada pengumpul berbanding shilling yang sudah terlalu haus. Jadi, apabila anda menjumpai shilling 50 sen 1973, jangan hanya bertanya, berapa harganya? Tanya juga, dalam keadaan apa shilling ini? Skim soalan yang lebih penting. Satu lagi bahagian yang patut anda periksa ialah tepi shilling. Ini sangat menarik kerana katalog numismatik menunjukkan variasi untuk shilling 50 sen siri ini termasuk tepi yang mempunyai tulisan keselamatan atau inskripsi tertentu, dan terdapat juga rujukan kepada variasi yang tidak mempunyai ciri tepi tersebut. Jadi jangan hanya melihat bahagian depan dan belakang. Pegang shilling dengan berhati-hati dan perhatikan keseluruhan bahagian tepinya. Jika anda melihat tulisan atau corak tertentu pada tepi, jangan terus menganggapnya sebagai kerosakan. Ia boleh menjadi sebahagian daripada reka bentuk asal shilling tersebut. Inilah sebabnya pemeriksaan yang teliti sangat penting. Tetapi ada satu lagi perkara yang saya mahu anda ingat.
Jangan gunakan bahan kimia atau penggilap untuk membersihkan shilling lama semata-mata kerana anda mahu menjadikannya berkilat. Ramai pemilik shilling melakukan kesilapan ini. Mereka mengambil shilling yang sudah lama, kemudian menggosoknya dengan bahan pencuci, kain kasar atau bahan pengilat. Shilling memang mungkin kelihatan lebih berkilat selepas dibersihkan, tetapi proses itu boleh meninggalkan kesan pada permukaan dan berpotensi mengurangkan daya tarikan numismatiknya. Jika shilling anda sudah lama dan anda percaya ia mungkin mempunyai nilai kepada pengumpul, lebih baik jangan ubah permukaannya secara agresif. Simpan dalam keadaan yang selamat dan elakkan daripada menggarunya. Satu lagi perkara penting ialah cara anda menyimpan shilling. Jangan campurkan semua shilling lama dalam satu bekas sehingga mereka bergesel antara satu sama lain. Geseran boleh menghasilkan calar. Kelembapan pula boleh menyebabkan permukaan berubah. Jika anda mempunyai beberapa shilling lama, asingkan dan simpan dengan baik. Dan jika anda mempunyai shilling 50 sen tahun 1973 yang kelihatan sangat menarik, ambil gambar kedua-dua permukaan dan bahagian tepinya untuk rujukan anda sendiri. Sekarang kita sampai kepada perkara yang paling menarik. Berapa sebenarnya nilai shilling ini? Di sini saya mahu anda berhati-hati kerana harga katalog dan harga sebenar sesuatu shilling boleh berbeza. Rekod pasaran dan katalog yang tersedia secara umum menunjukkan shilling 50 sen 1973 biasa mempunyai nilai indikatif yang jauh lebih rendah, bergantung kepada grade dan keadaan. Sebagai contoh, satu katalog menunjukkan anggaran sekitar beberapa sen hingga sekitar $1 atau $2 untuk keadaan tertentu, manakala sumber lain meletakkan julat pasaran indikatif sekitar 22 sen hingga $1.18 berdasarkan keadaan. Jadi, jangan percaya bahawa setiap shilling 50 sen tahun 1973 secara automatik bernilai puluhan ribu dolar. Nilai sebenar bergantung kepada shilling yang tepat, keadaan, variasi, keaslian dan bukti jualan. Namun, dalam video ini kita sedang membincangkan angka sasaran nilai yang sangat tinggi untuk contoh istimewa yang kita mahu anda periksa. Dan saya sengaja belum memberitahunya. Kenapa? Kerana saya mahu anda faham dahulu bahawa nombor yang besar pada sesuatu video tidak bermaksud setiap shilling dengan tahun yang sama mempunyai nilai tersebut. Kalau anda benar-benar mahu tahu sama ada shilling yang anda simpan mempunyai potensi lebih tinggi daripada shilling biasa, anda perlu memeriksa setiap cirinya. Lihat tahun. Lihat reka bentuk. Lihat keadaan. Lihat tepi. Cari kemungkinan variasi. Dan paling penting, jangan membuat keputusan berdasarkan satu gambar atau satu angka sahaja. Jika anda mempunyai shilling ini, simpan dahulu dan lakukan pemeriksaan dengan tenang. Kerana mungkin anda telah menyimpannya selama puluhan tahun tanpa menyedari bahawa ia mempunyai cerita yang menarik di sebaliknya. Dan sekarang, sebelum kita masuk ke bahagian seterusnya, saya mahu anda jawab sekali lagi soalan tadi, di mana anda biasanya menjual shilling lama anda. Adakah anda menjualnya kepada pengumpul? Kedai shilling? Pasar barang lama? Atau melalui platform dalam talian? Tulis jawapan anda dalam komen. Dalam bahagian seterusnya, kita akan pergi lebih jauh kepada perkara yang membezakan shilling biasa dengan contoh yang lebih menarik kepada pengumpul, termasuk apa yang perlu diperhatikan pada keadaan fizikal dan ciri shilling sebelum anda membuat keputusan untuk menjualnya. Dan pada penghujung keseluruhan video nanti, saya akan buka nilai yang kita tetapkan untuk contoh istimewa dalam video ini. Sekarang kita masuk ke bahagian yang mungkin paling penting untuk sesiapa sahaja yang mempunyai shilling 50 sen Malaysia tahun 1973. Sebelum anda fikir untuk menjualnya, ada beberapa perkara yang patut diperiksa dengan lebih teliti. Dan perkara pertama ialah jangan tertipu dengan rupa shilling semata-mata. Shilling yang kelihatan lama tidak semestinya bernilai tinggi, dan shilling yang kelihatan biasa pula tidak semestinya tidak menarik kepada pengumpul. Untuk tahun 1973, rekod numismatik mencatatkan kira-kira 50,134,655 keping telah dihasilkan. Jadi, dari segi jumlah pengeluaran sahaja,
shilling ini bukanlah satu shilling yang sangat terhad. Tetapi jumlah pengeluaran hanyalah satu bahagian daripada cerita. Apa yang menarik ialah keadaan shilling yang masih wujud hari ini. Bayangkan lebih daripada 50 tahun telah berlalu sejak shilling ini dikeluarkan. Selama tempoh itu, kebanyakan shilling telah digunakan, berpindah tangan, disimpan dalam dompet, tercampur dengan shilling lain dan terdedah kepada pelbagai keadaan. Sebab itu, mencari contoh yang benar-benar dalam keadaan sangat baik boleh menjadi jauh lebih menarik daripada sekadar mencari tahun 1973. Kalau shilling anda mempunyai permukaan yang masih jelas, tulisan yang tajam dan butiran reka bentuk yang tidak banyak haus, jangan terus campurkannya bersama shilling biasa yang lain. Perhatikan dahulu. Lihat tulisan Malaysia. Lihat angka 50 sen. Lihat tahun 1973. Kemudian lihat bahagian belakang yang menampilkan bangunan parlimen bersama simbol bulan sabit dan bintang. Reka bentuk ini merupakan sebahagian daripada siri 50 sen yang digunakan Malaysia dari 1967 hingga 1988. Sekarang pusingkan shilling itu dan lihat bahagian tepi. Ini mungkin bahagian yang paling ramai orang abaikan. Untuk versi 1973, katalog numismatik mengenal pasti KM 5.3 dengan tepi berinskripsi. Tulisan pada tepi ialah Malaysia Bank Negara yang diulang. Jadi, kalau anda mempunyai shilling 50 sen 1973, jangan hanya ambil gambar depan dan belakang. Ambil perhatian juga pada tepinya. Kadang-kadang perkara kecil seperti ini boleh membantu seseorang membezakan satu jenis shilling daripada jenis yang lain. Dan inilah sebabnya pengumpulan shilling memerlukan kesabaran. Ia bukan sekadar melihat angka tahun. Ia seperti mencari petunjuk. Satu petunjuk berada di depan. Satu lagi di belakang. Satu lagi mungkin berada di tepi. Dan keadaan fizikal pula menjadi faktor yang sangat penting. Sekarang, cuba lihat shilling anda di bawah cahaya yang baik. Jangan gunakan cahaya yang terlalu kuat sehingga pantulan membuatkan permukaan sukar dilihat. Gerakkan shilling perlahan-lahan. Perhatikan sama ada terdapat calar dalam. Perhatikan bahagian paling tinggi pada reka bentuk kerana kawasan tersebut biasanya menerima lebih banyak geseran apabila shilling digunakan. Perhatikan juga bahagian tulisan. Adakah huruf masih tajam? Adakah nombor tahun masih jelas? Adakah terdapat kesan hentakan yang besar? Adakah permukaannya penuh dengan calar? Semua soalan ini membantu anda memahami keadaan sebenar shilling. Dan saya mahu anda ingat satu perkara yang sangat penting. Jangan cuba mencipta keadaan baru pada shilling lama. Jika shilling anda kusam, jangan terus menggilapnya. Jika ada kotoran, jangan gunakan bahan kimia yang kuat. Dalam dunia numismatik, permukaan asal shilling boleh menjadi sebahagian daripada nilai dan sejarahnya. Shilling yang telah bertahan selama lebih 5 dekad mempunyai sejarah tersendiri. Mungkin pernah berada dalam poket seorang pekerja. Mungkin pernah digunakan oleh sebuah keluarga. Mungkin pernah disimpan oleh seseorang yang tidak pernah menyangka bahawa beberapa puluh tahun kemudian orang akan berminat untuk mengkajinya. Skim yang menjadikan shilling lama menarik. Ia bukan hanya sekeping logam. Ia adalah sebahagian daripada sejarah kehidupan seharian. Dan bagi penonton yang berumur antara 35 hingga 65 tahun atau lebih, mungkin anda pernah melihat shilling seperti ini ketika masih muda. Mungkin anda masih ingat ketika duit shilling mempunyai peranan yang jauh lebih besar dalam urusan harian. Mungkin ada antara anda yang masih mempunyai kotak lama berisi shilling daripada zaman ibu bapa atau datuk dan nenek. Kalau begitu, sekarang mungkin masa yang sesuai untuk membukanya semula. Bukan kerana setiap shilling lama akan menjadi mahal. Tetapi kerana anda mungkin menemui sesuatu yang anda sendiri tidak sedar masih ada. Dan apabila kita bercakap mengenai harga, kita perlu sangat berhati-hati. Harga rujukan katalog tidak sama dengan harga yang seseorang sanggup bayar dalam transaksi sebenar. Sebagai contoh,
Numista kini menyenaraikan nilai indikatif untuk shilling 50 sen 1973 sekitar beberapa sen hingga kira-kira $1.60 mengikut keadaan yang dinyatakan dalam katalog. Tetapi ada juga rekod jualan yang menunjukkan contoh 1973 dalam keadaan UNC dan dinilai NGC-MS 63 pernah dijual pada harga $336 Amerika termasuk premium pembeli dalam lelongan Heritage Auctions pada Januari 2023. Apa yang kita boleh pelajari daripada perkara ini? Keadaan boleh membuat perbezaan yang besar. Tetapi ia juga menunjukkan bahawa kita tidak boleh mengambil satu harga ekstrem dan menganggap semua shilling tahun tersebut mempunyai harga yang sama. Ini sangat penting. Kalau anda melihat seseorang mengatakan bahawa semua shilling 50 sen 1973 bernilai puluhan ribu dolar, jangan terus percaya. Semak shilling sebenar. Semak keadaan. Semak variasi. Semak rekod jualan. Dan jika jumlah yang ditawarkan sangat besar, dapatkan penilaian daripada pihak yang benar-benar memahami numismatik. Sekarang saya mahu anda bayangkan satu situasi. Anda mempunyai 3 keping shilling 50 sen 1973. Shilling pertama sangat haus. Tulisan sudah pudar. Permukaan penuh dengan calar. Shilling kedua masih kelihatan agak baik. Tulisan dan reka bentuk masih jelas. Shilling ketiga pula kelihatan sangat tajam, hampir tidak pernah digunakan, dengan permukaan yang sangat baik. Adakah ketiga-tiganya semestinya mempunyai harga yang sama? Sudah tentu tidak semestinya. Skim asas yang perlu difahami oleh setiap pemilik shilling lama. Jangan hanya kumpulkan berdasarkan tahun. Kumpulkan berdasarkan maklumat. Tulis tahun. Catat keadaan. Pisahkan shilling yang paling baik. Dan jangan campurkan shilling yang berpotensi menarik dengan shilling yang sudah rosak. Jika anda mempunyai beberapa keping, ambil gambar dan simpan rekodnya. Ini akan memudahkan anda jika suatu hari nanti mahu mendapatkan penilaian. Dan satu lagi nasihat penting. Jangan menjual kerana seseorang hanya berkata, ini shilling lama, saya beli murah. Jika anda benar-benar percaya shilling anda mempunyai ciri yang menarik, lakukan sedikit penyelidikan dahulu. Minta pendapat lebih daripada seorang pengumpul jika perlu. Bandingkan dengan rekod jualan yang boleh disahkan. Kerana perbezaan antara nilai yang anda fikirkan dan harga sebenar pasaran boleh menjadi sangat besar. Sekarang kita sampai kepada bahagian yang paling mendebarkan. Angka yang anda tunggu sejak awal video. Dalam video ini, nilai sasaran yang kita gunakan untuk contoh istimewa shilling 50 sen Malaysia 1973 ialah $29,080 Amerika. Ya, $29,080. Tetapi saya mahu anda faham dengan jelas, angka ini bukan bermaksud setiap shilling 50 sen 1973 biasa di pasaran bernilai $29,080. Rekod katalog dan lelongan yang tersedia menunjukkan shilling biasa tahun 1973 biasanya mempunyai nilai jauh lebih rendah, manakala contoh yang dinilai tinggi boleh mencapai harga lelongan yang lebih besar. Jadi, anggap angka 29,080 ini sebagai nilai sasaran yang dikaitkan dengan contoh luar biasa dalam kandungan video ini, bukan jaminan harga untuk setiap shilling yang mempunyai tahun 1973. Dan di sinilah saya mahu anda melakukan sesuatu selepas menonton video ini. Pergi cari kotak shilling lama anda. Periksa dompet lama. Periksa laci. Periksa koleksi yang mungkin diwariskan daripada keluarga. Kalau anda menjumpai 50 sen 1973, jangan terus menjualnya. Periksa depan. Periksa belakang. Periksa tepi. Periksa keadaan. Dan simpan dengan baik. Mungkin shilling anda biasa. Mungkin ia hanya mempunyai nilai koleksi kecil. Tetapi anda tidak akan tahu apa yang anda ada sehingga anda benar-benar memeriksanya. Dan saya mahu anda jawab sekali lagi soalan yang saya ajukan pada awal video.
Di mana anda menjual shilling anda? Adakah anda pernah menjual shilling lama kepada pengumpul? Adakah anda pernah mendapat harga yang mengejutkan? Atau mungkin anda pernah menjual satu shilling lama dan kemudian mengetahui bahawa nilainya sebenarnya lebih tinggi? Kongsi pengalaman anda dalam komen. Pengalaman anda mungkin membantu orang lain mengelakkan kesilapan yang sama. Dan kalau anda masih mempunyai koleksi shilling lama di rumah, jangan terburu-buru membuang atau menjualnya. Kadang-kadang benda kecil yang kita anggap tidak bernilai boleh mempunyai cerita yang jauh lebih menarik daripada yang kita sangka. Kalau anda suka video tentang shilling Malaysia lama, sejarah wang dan cara mengenal pasti ciri yang patut diperiksa, pastikan anda terus mengikuti saluran ini. Tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas video seterusnya. Kerana mungkin shilling yang akan kita bincangkan selepas ini ialah shilling yang sebenarnya sudah lama berada dalam koleksi anda sendiri. Dan ingat satu perkara sampai bila-bila. Jangan menilai shilling lama hanya berdasarkan angka yang tertulis di atasnya. Lihat sejarahnya. Lihat keadaannya. Lihat butirannya. Lihat tepinya. Dan sebelum membuat keputusan untuk menjual, pastikan anda tahu apa yang sebenarnya berada di tangan anda. Shilling 50 sen Malaysia 1973 mungkin kelihatan kecil dan biasa. Tetapi bagi seorang pengumpul, setiap tanda, setiap variasi dan setiap keadaan boleh membawa cerita yang berbeza. Dan mungkin skim sebabnya dunia shilling lama begitu menarik. Satu shilling mungkin hanya 50 sen. Tetapi sejarah di belakangnya boleh bertahan selama lebih 50 tahun. Jadi, sekarang giliran anda. Pergi semak koleksi anda. Dan siapa tahu, mungkin shilling lama yang selama ini anda simpan tanpa perhatian sebenarnya adalah shilling yang paling menarik dalam koleksi anda.